tujuan untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hak yang perlu kita tunaikan daripada harta yang kita miliki. Sifat inilah sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW yang Nabi risau berlaku kepada umatnya adalah cinta dunia dan takut mati. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Abdul Wahid bin Zaid. Dia kata, kalau kita tengok orang yang kaya, jangan berasa hasad. Kalau tengok orang yang kaya raya, hartanya banyak, jangan berasa hasad ataupun jangan ada rasa cita-cita nak jadi kaya sungguh macam dia. Sebab apa? Orang yang kumpulkan harta tu, cuba tanya dia, adakah dia mengumpulkan hari-hari untuknya juga? Orang yang kumpul kekayaan yang banyak, adakah dengan kekayaan tersebut dia boleh beli hari tambah umur dia? Ataupun boleh beli kesihatan kalau dia diberikan ujian sakit dan seumpamanya? Tak mungkin. Bahkan dengan susah payah dia kumpul harta dan dia tak tahu tarikh expired bila dia akan mati, tiba-tiba mati. Harta yang banyak tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Tetap orang yang macam ni akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya sebab apa kumpul harta dan tidak tunaikan hak harta, zakatnya, nafkahnya dan infaknya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan.